Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mak Long. Apa khabar? Sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Mak Long. Saya ni sebenarnya nak jemput Mak Long untuk majlis kesyukuran dan majlis akikah untuk anak saya baru lahir tu. Tambah-tambah pula kita kan dekat bulan puasa dah. Jadi saya ingat nak buat sekali lah majlis ni. InsyaAllah, insyaAllah. Oh, rupanya dah habis pantang dah zaitun ya. Kejap masa berlalu dah. Itulah hang. Kayu jatuh. Oh, kain. Adik Ruby tu pun Mak Long nak masuk 3 bulan dah. Guna-guna saya dengan Zaitun sangat tu tahu budi pada Mak Long. Yelah, kan itu Mak Long yang sambut anak kami. Mojo Mak Long ada itu. Wah, jadinya. Ya. Aduh. Hai. Akak ni mesti Akak Johanna kan? Isya abang kakak daripada luar negara. Adik cantik ni pula siapa? Saya Ruby, jiran Nek Long. Akak ni mesti orang putih kan? Tak adalah. Akak orang Melayu. Habis tu kenapa akak punya muka macam orang putih? Sebab mak akak orang Belanda tapi bapa akak orang Melayu, so akak orang Melayu je. Patutlah nampak cantik. Thank you. You too. Ruby tinggal kat mana? Oh, Ruby selang 2 rumah je daripada rumah Nek Long. Tu kat situ. Oh, akak ni mesti pandai bahasa Inggeris kan? Bolehlah, boleh. Kenapa? Kalau macam tu, boleh tak akak ajar Ruby bahasa Inggeris? Boleh je. Ruby nak belajar? Betul. Okey, boleh. Anytime. Serius? Ya, tapi Ruby kena tanya Nek Long dulu, okey? Okey. Come. Harap-harap lepas abang kakak pakai baju ni, yang akan jatuh cinta ke Ani? Kau mandrem ke baju tu? Ish, Mak Ning. Mana ada? Mak ingat Hani kaki mandem ke? Habis tu beria je kau tiup baju tu? Sudahlah ni. Kau ni baik sangat tau dengan Azkar, dengan Hajah, Zainab tu. Tapi Mak tahu sebenarnya hati kau tu terluka. Kau janganlah macam tu. Entahlah, Mak. Hani cuba nak benci abang kakak. Tapi tak boleh, Mak. Selagi Hani dok jumpa lelaki sebaik abang kakak, Hani dok akan lupakan ia, Mak. Payah. Mak Long, jangan lupa tu mari untuk keduri kat situ. Bukan apa, sebab Mak Long ni antara orang penting untuk majlis ni. Kalau Mak Long tak mari, tak meriahlah majlis jadinya. Ada je mu ni, Ali. InsyaAllah, kalau tak ada apa-apa arah, Mak Long mari. Bawa lah sekali natu orang putih tu, anak Mak Long tu. InsyaAllah. Ruby? Ruby? Jom main nak balik kan? Sekejap. Sabarlah. Belum lagi habis sembang dengan Kak Johanna. Ya. Ruby? Oh, dah berkenalan dengan Kak Johanna? Dah. Nek Long, boleh tak kalau Kak Johanna ajar Ruby bahasa Inggeris? Buat apa tak bolehnya? Kan, Johanna? Mari je rumah Nek Long. Betul ke ni, Johanna? Betul. Joy tak kisah. Lagipun Joy ada banyak masa lapang. Come anytime, okey? Nanti Joy ajar. Sebab sekarang ni memang saya dengan Zaitun sedang mencari seorang guru tuition bahasa Inggeris untuk Ruby ni. Bahasa Inggeris dia moh. Jadi kalau Johanna dapat ajar Ruby, lagi bagus. Alhamdulillah. Nanti kita bincang pasal bayar macam mana. Tak apa. Joy ni kelas je. Datang je. Okeylah, apa pun kami minta diri dululah. Okay. Ada kerja lain lagi. Okey. Bye-bye. Bye. Bye, Ruby. Terima kasih. Jom. Kita masuk. Kita makan 2 lah hari ni. Jom, Ma. Johanna, esok ke lusa ke kita pergi pekan beli baju raya untuk Johanna. Baju raya?
Ma, hari tu kakak dah belikan Joanne banyak sangat baju. Joanne pakai yang itu je lah, tak payahlah buat baru. Ni untuk baju raya. Kena buat elok-elok sikit. Kita tumpah ikut pesen-pesen moden. Ada dalam macam kat internet tu. Tapi macam dah lewat macam mana nak hantar? Ada ke orang nak ambil baju-baju kita? Itu tak ada masalah. Kita hantar kat Anis. Dia tu tak kira kan, Ma. Dia kan, kalau untuk anak menantu, Ma, memang dia buat. Okey. Janganlah rasa kecil hati ke, cemburu ke. Ma dah anggap Anis tu macam anak kandung Ma. Dia memang sejak dari kecil lagi, memang selalu mari sini. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, awalnya balik? Hari ni saya habis kerja awal. Saya pergi office klien je. Saya terus balik. Sebab hari ni saya kat isteri. You know, just now, Ruby and her dad came. Ruby? Oh, anak Abang Ali? Yeah. And they suggest I buat kelas tuition English untuk dia. What do you think? Bagus juga tu. Kan? Sekurang-kurangnya, saya boleh ajar orang kampung kita ni bahasa Inggeris. Kan? I pun excited nak ajar dia. And also I can give back to the community. Betul? Kan? Have you eaten? Nah, ya. You want to eat? Saya masak. Yeah. Jom. Come. Laparnya. Anis! Ani buat benda sini? Ni abang, Ani nak bagi baju kutah Ani jahit ke abang. Abang cubalah bang. Tak situ. Cubalah dulu. Sekejap lagi lah. Ani keluar. Macam mana? Sebab apa yang dah ambil? Ani nak bagi baju kutah je yang Ani jahitkan abang kakak. Sampai masuk bilik? Alah, Ani jenguk je. Tak tengok abang kakak ada dalam. Tak apa, Joanna. Ani balik dah. Anis, buat apa dalam bilik? Dia hantar baju. Apa masuk dalam bilik? Tak, sayang. I pun tak tahu kenapa dia berani masuk bilik. Okey, I tak tahu. Dia berani-berani masuk je. Saya. Sumpah, I tak tahu apa-apa. Okey. I pun terkejut dia masuk bilik tadi sebab tu I halau dia terus. No, I okay. I okay kalau dia nak baik-baik dengan dia ke apa, whatever, boleh. Tapi, sampai dia berani masuk bilik, berdua-dua dengan you, dia rasa okey ke? Agak-agak lah. No. Jangan. Tak, macam mana dia boleh berani masuk ni? Anis! Ya, buat apa Molong? Molong nampak mu keluar dari bilik kakak. Buat benda bilik dia. Ani duk buat benda-benda pun Molong. Ani saja je nak beli baju Ani jahit tu ke ya? Buat apa Molong? Mu tu anak dara ni. Dok manis mu masuk bilik lelaki. Bukan mahram. Nanti sikit lagi tiba fitnah. Ani tak sengaja Molong. Mu tu kena tahu batas ni. Kakak tu suami orang. Mu kena jagalah sikit hati Johanna. Nanti sebab mu dia berdua tergaduh. Molong, Ani minta maaf Molong. Ani tak sengaja. Ani saja je jenguk Ani dalam bilik abang kakak. Ingatkan Ani tak ada. Rupanya ada. Lain kali jangan buat lagi. Molong tahulah mu dua ni lapak dari kecil lagi.
Tapi Mak tak boleh buat gitu. Ha. Nak bagi benda Kakak bagi kat Mak Long. Faham ke tak? Faham, Mak Long. Mila. Apa? Lenguhlah datang kamar. Oh, ya, Kak. Tolong urut sikit. Mana? Ya, Kak. Ma? Ma kenapa ni? Mami kata Anis. Kenapa dengan dia? Anis tu dah tak tahu batas. Tak tahu batas di rumah ni. Semalam, mana nampak dia masuk bilik Kakak. Lah, ya ke? Tapi kan Mila rasa mungkin sebab dia dah rapat dengan keluarga kita ni. Jadi, bolehlah dia sesuka hati ke nak keluar masuk rumah ni, Ma. Itu yang Mak risau tu. Mana boleh gitu. Kesian kat Johanna tu. Walaupun nampak dia macam tak kisah. Tapi mesti sakit hati, mesti cemburu dah. Tu Mak mikir tu. Kan nak khabar ke dia jangan mari sini ke Kakak sangat. Tapi Mak tak sampai hati pula. Mak tak naklah Anis tu masak muka dengan Mak. Cukuplah kita seorang buat Mak musuh. Okey, tak apa macam ni. Biar Mila dengan biar cakap dengan Anis. Nanti pandailah kita orang nasihat dia. Okey? Khabar balik lah. Tak payahlah fikir. Ya? Boleh? Oh, tak sekejap. That's good. We'll continue tomorrow, okay? Okey. Amsterdam tu jauh ke? Jauh. Ambil masa dalam 2 hari juga nak sampai. Jauhnya? Akak tak terfikir ke nak balik? Of course nak. Tapi bukan buat masa ni lah. Akak takkan seronok lah kat kampung. Baguslah kalau akak seronok kat kampung. Tapi kalau akak balik Amsterdam, akak tak bolehlah nak ajar Ruby lagi kan? So jangan balik. Okay. Janji. Okay, how about we do a quiz now? Okay. You good? Ready? Ready. Janganlah susah. Pick one. Selesai ke? Apa itu? Ruby, macam mana tuition dengan Kak Johanna hari ni? Okey sangat. Best. Macam gini. Wah, nanti bolehlah Ruby pandai cakap orang putih macam Kak Johanna. Lepas tu bolehlah ajar Nek Long pula, kan? Boleh. Nek Long nak belajar Dutch, bukan English. Sekejap, Emma. Panas. Juga. Jadi Anis, dok kecewa dah lah dengan tu, anak Mak Long tu. Dah Kak Etong. Wak benda kok nak kecewa lama-lama. Masing-masing kan ada kehidupan sendiri dah. Yelah, manalah tahu. Satu kampung ni tahu dah Anis dan Kakak. Dapat sangat dengan Kakak. Semua orang ingat Anis akan kahwin dengan dia. Ruby mana Kak Etong? Biasa ada kok ya. Oh, Ruby pergi Mak Long pergi belajar bahasa Inggeris dengan siapa? Si Joanne tu. Belajar bahasa Inggeris? Oh, kebetulan. Kak Etong dengan Abang Ali memang tengah cari cikgu tuition dia. Jadi Ruby minta nak belajar dengan Joanne. Ya, hari-hari belajar dengan dia ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, siapa dah? Panjang umur. Hanis pun ada? Hani hantar baju kat Kak Etong. Oh. Nah, Ruby. Kau ada kelas hari ni dengan Kak Joanne? Okey? Biasalah, Mak. Kak Johanna ajar karangan. Oh. Kak
Kak itu syukur sangat Ruby belajar dengan Joel. Dia ni kalau nak buat kerja sekolah payah sungguh dia ni. Tak ada? Tak adalah Kak itu. Dia anak murid yang baik lah. Ya? Yeah. Senang nak ajar dia. Ma, Kakak ingat kan? Kakak nak buat majlis dengan Sanding sekali ya, Ma. Untuk Kakak dengan Joanna. Itu pun kalau Mama setuju lah. Sebenarnya Mama pun mikirkan pasal tu juga. Elok juga tu. Biar orang kampung semua tahu kau dah kahwin. Lepas tu semua orang kenal siapa ini nikah. Mak ingat tak? Mama pernah cakap kat Kakak dulu. Kalau Kakak kahwin, Mama nak buat majlis 3 hari 3 malam. Ingat tak? Ma, kalau Kakak nak buat majlis tau, Kakak rasa Kakak nak buat ikut adab Melayu lah. Supaya Joanna tu tahu macam mana kita punya majlis kat sini. Ke mana? Tahu pula nak ikut adab Melayu. Masa kahwin kat Amsterdam tak fikir. Tak ingat nak buat adab Melayu ke apa ke. Tapi kan, Mak rasa elok kita buat lepas raya ni. Tak? Tu kak, Ma. Tak payah dah kita buat amal terbuka. Buat sekali je. Oh. Bagus. Tu lah, sekarang ni pun Kakak kena ni dah. Kakak tengok-tengok Dewang. Apa pula nak buat kat Dewang? Kita buat kat laman rumah kita je. Mama nak panggil semua orang kampung. Mama nak ikut tradisi turun-temurun kita. Boleh rewang-rewang. Meriah deh, meriah. Seronok. Lagipun bila orang kampung Mama dah panggil semua orang kampung mari kan. Dapat juga mengeratkan silaturahim. Tak? Apa sini? Ya. Tak melebar. Macam besar rumah kita ni. Sayang? Macam mana? Suka kat sayang? Dah okey dah? Alhamdulillah, getting better. Macam mana surau? Ramai ke? Macam biasa je. Bincanglah dengan Mama pasal kita punya majlis kenduri tu. Majlis? Majlis apa? Majlis kahwin kita lah. Majlis bersanding. As in wedding? As in reception? Ya. Kenapa nak kena buat reception eh? Kenapa pula tak boleh? Tak adalah, tak kisah kalau kita tak ada majlis. Sebab kita dah kahwin. Kita dah kahwin dah. Ya, tak apa. I nak buat juga majlis. I nak ikut adat orang Melayu. Nak bagi tengok adat orang Melayu macam mana. Lepas tu, I nak panggil satu kampung datang dekat majlis kita. Lepas tu, I nak kenalkan dekat dia orang siapa isteri I. Lagipun, I tahu yang sayang ni teringin sangat nak pakai baju kahwin. Seperti yang saya tengok hari tu dekat butik. You nampak tu Mesti. You perasan tu Ya. Aduh. Okay. Kalau Mama okey, I pun setuju. Mama memang dah okey pun. Nak okey lah. Okey. Okay. Betul dah okey. Semua balik sakit. Stres pula nak kena fikir wedding. Ayang-ayang, tadi kan Milah bagi tahu Anja yang Mama dah baik dah dengan Joanna. Sungguh? Sungguh? Alhamdulillah, syukur ya Allah je. Oh, seronok ayah dengar benda ni. Yelah, tak lama lagi kita nak puasa tau. Lepas puasa, kita raya pula. Biarlah kita raya dengan aman dan harmoni. Gembira je. Itulah yang sebenarnya kan Anja ni kesian sangat dengan Joanna tu. Sebab dia datang sini, dia tak ada siapa-siapa. Dia cuma ada kita je. Dia sebatang kara. Yeah. Tapi itulah Alhamdulillah. Akhirnya Mama terima juga dia sebagai menantu kan ayang. Yelah kan. Mama tu jenis baik hati. Kalau dia marah kejap je. Lepas tu dia maaflah orang tu. Tapi Joanna tu memang baik je orang je. Dia baik, comel, putih lepuk, kuku kilak, lepas tu dagu panjang gitu, lepas tu hidung cotek gitu.
Oh, comel je, comel. Ayang, lain macam aja Ayang ni puji-puji Joanna tu. Ayang tak pernah puji Anja macam tu pun. Apa Anja ni? Dengan adik pun sendiri pun nak cemburu ke? Anja pun comel juga. Putih lepu, baik, lemuk manis, lemuk berkeri, disukai ramai. Lemuk manis ala amboi, santan kelapa ala amboi. Cukup dah Cukup je, Mak. Sikit lagi lah. Dah pandang sikit cukup dah. Cukup ni, banyak ni. Kuih? Ya. Kuih apa? Kalau Joanna nak tahu, Dok. Kalau bulan puasa ginilah, mama kita dia buat macam-macam kuih tradisional negeri Terengganu. Oh ya? Antaranya cemek molek, lopak tikar, tai itik. Tai itik? Takutnya. Tak boleh dengar. Memang. Ini dia. Memang kalau bulan puasa ni Joanna, memang inilah bulan ni kita nak jumpa kuih-kuih ni. Ya ke? Pendek kata, kucing bertanduk pun lagi senang jumpa daripada kuih-kuih tradisional ni. Kucing bertanduk. Macam mana dengar lah kuih-kuih pelik macam ni? Tak pernah dengar kan? Macam excited pula tengok. Bah wangi dia. Bau sabun. Maknanya apa ni nak dukun ni. Molek-molek belakang ni. Comel-comel. Along! Jangan nak. Abang buat apa ni? Ni nama dia ni kukunya. Kelapa. Kokonyo. Bukan kuku ni untuk kelapa ni. Grup. Grup. Ni tradisional kita lah. Wow. Rasa. Lagi. Macam nak buat ni? Tu lah. Cuba. Try? Duduk. Basahlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anis. Anis. Ingatkan siapa tadi? Dari mana? Dari kedai jahit. Saja singgah sini. Rindulah kakak-kakak berdua ni. Ya ke? Rajin nyinggah Kakak-kakak sedap duk cakap benda. Tak adalah, kita orang borak kosong. Kakak-kakak berbuat kosong sini. Nuh, abang-abang Ipoh Nuh. Duk cakap benda dengan adik Ipoh. Apa? Sekejap. Apa ni cakap? Duklah, abang Mak dengan abang Usuk tu lah. Tahulah adik Ipoh dari luar negara. Lawa, manja. Tapi duk perlulah siapa terletok-letok belakang tu. Sayang. Kakak pula. Kita masuk dululah Kita masuk dulu Jom. Kajian menunjukkan ada lelaki sukakan perempuan manja, sama ada manja bertempat, semula jadi atau dibuat-buat. Sebenarnya, semua perempuan ada ciri manja ni, yang membezakan cuma banyak atau sikit.
Fitrah lelaki suka melihat perempuan cantik. Jadi kita sebagai isteri boleh mengubah diri kita supaya menjadi seorang wanita cantik, manja, menarik dan seksi. Fakta tentang lelaki sukakan perempuan yang berbulu. Mengarutlah, meripiklah. Ha? Apalah yang lelaki suka sangat perempuan yang berbulu ni? Ni tahu Cik. Cik Bia. Ni. Sekejap tutup. Ni nak tanya ni. Cik Bia rasa kan kita tu cantik tak? Soalan apa kau tanya ni? Jamila, cantik tu subjektif. Kadang-kadang, contohlah ada orang tu tengok kau cantik. Orang tu pula, dia tengok kau biasa-biasa je. Orang tu pula tengok kau tak cantik. Dia lain orang, lain pandangan lah. Dan kadang-kadang orang cakap kau cantik, tapi tengok aku tak cantik. Lepas tu tengok kau... nak pergi mana? Nak pergi pekan jap. Mak ajak teman dia beli barang-barang untuk nak sambung puasa. Dah. Jom. Jom. Udah nak pergi mana? Tak payah ikut. Mak nak keluar dengan Johanna je. Nanti Mak dengan Johanna balik lambat sikit tau. Bukan nak ambil anak sekolah. Mila nak masak. Nanti Mak nak balik makan. Ya? You guys nak pesan apa-apa dari pekan? Tak ada apa pun. Biar. Okey, jom lah. Mak dengan Johanna makan luar tau. Okey, Mak. Okay. Johanna dan Mama dah okey kan? Iyalah. Akhirnya, Mama terima juga menantu dia yang dari Amsterdam tu. Ni, kalau Hanis nampak tu, tak tahulah. Mungkin panas aku nanti, Kan? Kok Yawe? Sebenarnya, kok kita tu hok beria nak nikahkan si Ani dengan anak Ajar Zainab. Tu, anak Ajar Zainab dah pilih orang putih tu. Kalau ni lah kok ya, malu. Malu kan? Dah dikabur satu kampung yang kononnya anak ia yang bakal kahwin dengan anak Ajar Zainab. Ni, lo ni satu kampung dah tahu. Yang si Ani tu nak jadi kahwin. Jadi anak dara tua lah si Ani kat gini. Jagalah kok kita semua balik. Beli yo. Nak murah aku. Jomlah balik. Letak balik. Jadi aku nak beli rumah apa ni? Malah aku masuk. Malah tu. Malah aku masuk. Ini dia dekat. Sakit hati aku. Mak ni, Mak nak peduli benda mulut orang tu, Mak. Bukannya bagi kita makan pun. Memang bukan dia orang bagi kita makan. Tapi Mak tak boleh tahan bila dia mengumpat, mengeji. Lepas tu ketawakan kita sebab kau tak jadi kahwin dengan Askar. Mulut macam puaka. Mak ni, dah nak marah aku sangatlah. Kayak gini naik peluk darah tinggi tu, Kang. Relax dah lah, Mak. Relax? Senang kau cakap kan? Kau tahu tak semua ni berpunca daripada Hajar Zainab dengan keluarga dia. Habis kau nak biarkan macam tu je? Kau nak aku maafkan dia orang macam tu je? Mak, memaafkan tak semestinya melupakan. Mak mesti khabar. Nak susun strategi molek-molek untuk balas dendam. Apa ada dalam kepala otak kau? Hanya akan malukan si Johanna tu, Mak. Hanya akan buat semua ahli keluarga Abang Kakak benci ke dia. Kau nak buat apa? Mak, sama sekarang semua benda boleh viral. Anda tahulah nak buat apa lagi. Tengok tu. Cantik-cantik belaka tu. Johanna pilihlah hak mana suka. Mama bagi Jana 2-3 pasang untuk baju raya. Lama, tak payahlah. Susah-susah. Bazir duit je. Bazir apa pula? Mak memang tiap-tiap tahun Mak bagi ke menantu-menantu Mak 2-3 pasang buat baju raya. Cik Bia, Mila, semua dapat. Johanna pun kena pilih 2-3 pasang. Pilih. Ni cantik lah. Kan, hijau dia cantik kan? Cantik juga. Naik kulit kan? Kan ni? Cantik belaka ni. Johanna pakai cantik belaka. Ni macam sweet. Assalamualaikum, Hajar. I know. Waalaikumsalam. Kejap.
Bawa nak tu orang putih mari beli baju raya ke? Iyalah, no. Kita nak bagi dia seronok. Kan dia pertama kali nak sambut puasa raya dengan kita kat kampung ni. Kita bagi dia seronok lah kan. Betul, Dr. Ajar. Bolehlah ia belajar. Tengok cara kita puasa beraya duk kampung ni. Hajar, sekampung tu duk bising pasal jawatan ketua wanita kampung ni. Hajar memang fikir masuk-masuk dah ke nak pergi jawatan tu ke kat kita? Gitulah, no. Aku ni dah tua. Malah dah nak gaduh-gaduh masa-masa muka dengan orang. Biarlah Kintang ganti tempat aku. Lagipun dia dulu orang bekerja. Tentu dia banyak pengalaman. Tapi masalahnya, pok-pok tu nak Hajar juga. Jadi ketua wanita kampung tu, pok-pok tu duk puas hati bila Hajar buat gitu. Siapa pun yang pegang jawatan tu tak penting. InsyaAllah Kintang boleh jalankan tanggungjawab dia. Aku malah nak fikir dah. Jawatan, pangkat, harta benda bukan boleh bawa mati. Ma! Ma! Ni cantik kan, Ma? Cantik kan dah dengan Joanna ni. Cantik tak dengan kulit ai? Cantik sangat. Cantik kan? Cantik tak? Cantik. Kak, cantik tak? Cantik kan? Jalan tu elok, kaki kepit. Kita orang perempuan ni kena harus cantik sentiasa. Yelah, Mak. Nyam pula dia orang. Mak, ni dah agak dah, Mak. Mesti si Joanna tu yang sihir Mok Long. Hei, kau ni cuba fikiran dengan kampung sangat, sihir lah, bobo lah. Memang tak pelik ke tengok? Peliklah juga. Dan abang kakak pun sama kena sihir dengan si Joanna tu. Sebab abang kakak boleh tinggalkan Hanis yang lama dikenal mak semata-mata perempuan tu yang baru dikenal. Wah, banyaknya barang Mak beli, Mak. Nak sedekah pada orang kampung. Lagipun memang tiap-tiap tahun Mak buat gitu. Kain batik, kain pelekat bagi pada jiran-jiran, semua orang-orang kampung untuk sambut bulan puasa. Patutlah semua orang kampung hormat Mak, sayang Mak. Mak memang pemurah sangat. Rezeki kita kongsi bersama. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Lagipun Johanna, memuliakan jiran-jiran ni, itu salah satu sifat orang beriman. Kalau kita bagi pada orang hadiah ke sedekah apa-apa, apa benda kita bagi dia orang tu suka, itu mengeratkan silaturahim. Ini kalau bagi Mak Kintan bagus ni. Mak, kecil sangat ni Mak nak bagi Mak Kintan. Tapi boleh laki-laki lah. Boleh kan? Suka-suka. Ih, cantiknya. Sweet kan colour dia? Ini cantik-cantik ni mesti mahal harga dia. Ni semua Mama belikan ke? Mama lah, I nak bayar dia tak bagi. Rugilah kita tak ikut kalau kita dapat juga. Kan? Lah, Mama tak ajak. Macam mana nak pergi kan? Ni. Yalah. Hah? 89. Hei. Serabutlah ni tengok Mak. Budak Mak duduk diam je. Serabut. Aku ni serabut tak fikir.
Aku tak boleh tenang tau. Kalau keluarga Zainab tu duk bahagia, duk happy semendang. Dah mana awak nampak? Kita kena fikirkan cara macam mana nak porak-perandakan keluarga Haji Zainab tu. Tak kisahlah kita buat dia malu ke, kita kasih dia cerai berai ke. Assalamualaikum. Salam. Oi, banyaknya baju. Look, semua ni tadi bila ikut Mama pergi pekan, dia belikan I kain pasang. Mama beli semua ni? Yeah, so sweet, right? Wah. I tengok kat internet, perempuan Melayu pakai baju kebaya, cantik gila. So, I nak tempah semua kain ni jadi baju kebaya. Sayang, you pakai apa-apa pun tetap nampak cantik, sayang. Ayat-ayat biasa. Sayang, betul tak apa yang cakap pasal Mama? Mama tu sekejap je nak ambil hati dia. Hati dia bukan keras mana pun, lembut je. Kalau sayang pandai layan dia, pandai ambil hati dia. Rasa nanti Mama dah boleh jadi BFF you lah. BFFs? Tengok je nanti. Lepas ni, I dengan Mama will be besties. Wow. Yeah. BFFs for life. Nak buat apa semua ni? Simpan lah. Mesti panggil tailor. Okey. Ma, cukup ke makan biskut kering je ni? Cukup lah. Buat alah perut. Nanti makan berat-berat mah tak boleh lena pula. Ma, ni Mama beli banyak sangat kain dengan baju kat Joanna tu. Nanti kakak bayar balik, Tak payahlah. Mas saja je beli hadiah kat dia untuk pakai raya. Nanti boleh pakai ziarah saudara mara. Ma, kakak nak khabar yang kakak bersyukur sangat. Terima kasih sebab Mama dah terima Joanna. Lepas tu Mama layan Joanna dengan baik. Kat dalam dunia ni tak ada dah benda lain yang kakak nak. Kecuali restu daripada Mama. Mama sebenarnya rasa bersalah sangat. Mama terlalu tegar dengan Joanna. Mama selalu ikutkan hati Mama. Sampai Mama lupa segala yang berlaku adalah takdir Allah. Semua Allah yang atur berlaku. Tak ada benda lah, Ma. Joanna tu duduk kisah pun. Lagi pun kakak tengok dia tu seronok dah duduk kampung kita. Kak, Mak sebenarnya tak sabar juga nak tunggu cucu Mak. Mesti comel. Mama ni. Ma doa banyak-banyak InsyaAllah. Sentiasa Mak doa untuk anak Natu Mak. I took so long to iron this, so don't go and lean on it in the... Yeah? Okay? Sikit. Okay, dah. Don't touch it. Ma, pergi kerja dulu. Oh, ya. Kak, nanti senang-senang kau bawa Johanna pergi kedai Hanis, tebah baju. Kak apa kalau Mak yang bawa? Nanti dia kata kau tak ada masa pula untuk Johanna. Allah, Ma. Takkan tak ada orang lain yang boleh jahit kat kampung ni. Tak payah lagi kedai Anis tu. Lah, kita dah biasa buat dengan dia. Ni puasa dekat dah ni. Orang lain tak nak buat dah. Kalau Anis tu dia untuk keluarga kita dia buat lah. Join okey je? Buat Anis? Tak ada apa-apa? Dah ikut mana-mana lah. Bye. Mak nak keluar kejap. Kejap lagi nak jumpa kawan nak beli barang. Mak nak join ikut? Tak
Yalah, mu duduk rumah. Ni kejap lagi ni Biah dengan Mila mari. Okey. Take care, Ma. Okey. Kita. Cukup-cukuplah marah ke aku, kita. Sampai bila mu nak marah ke aku? Sampai kiamat. Astagfirullahalazim. Cukup-cukuplah Gintang marah ke aku. Ni dah nak masuk bulan puasa dah. Kita maafkanlah sama-sama. Senanglah Ajah cakap kan? Saya ni malu tu tak? Satu kampung bercerita pasal Hanis tak jadi kahwin. Jadi anak dara tua. Ajah ingat, sampai mati saya tak akan maafkan Ajah. Saling modul. Oh, lawa ya kakak ni. Patutlah orang bercengang tengok dia. Nasib baik bini orang. Kalau bukan bini orang adik, aku orang pertama. Aku logok. Lawa kakak ni. Cukup ke tu? Cukup kot. Bolehlah ni. Yang kena cuci lah. Ni. Susah kan? Jadi perempuan cantik ni biasa jadi perhatian orang ni. Ni, nak tahu? Hari tu dah nampak si laki kita tu. Dia nampak Joanna layu. Lepas tu mata dia terbeliak tak kedip-kedip mata. Mila, bukan laki si Tipah tu je. Si Joanna tu kalau jalan satu kampung, lelaki-lelaki keluar. Nak tengok dia sampai terjojol bilik mata. Yo. Ni. Dah. Dah. Tapi ni cukup ke? Buat 4 je lah. Jangan cuci dulu ni. Hei! 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 Tahu lagi Dengar. Aduh. Laju sikit. Laju sikit mesti belum dengar. Allah. Allah. Aduh. Oh, dengar oi. Aduh. Mung ni buat nanang kau bak. Aku yang dah kamu awak-awak ni. Usah lain. Dok, kakak tu lawa ngak. Aku dah pasang Mila dengan Cik Biah di situ. Tapi memang lawa. Lawa. Tahu dah jak air tu sampai doket tak kepala ni. Tak apa lah. Kita buat bola ya. Plan molek. No. Plan molek tu. Tante orang gila. Itu bukan orang gila Joanna, tapi itu budak-budak nakal kat kampung lah tu. Dia orang jakun. Maklumlah, kampung ni jarang-jarang ada Mina Salim. Joanna kena hati-hati tau. Ni, orang-orang kat kampung ni bukan boleh tau kalau nampak perempuan cantik. Okay? Kamila, Jamia, tolong jangan beritahu Mama. Nanti dia marah. Tak nak kita. Okey dah? Janji ya? Okey. Lagi dulu. Janji tak? Janji. Mata kami. Mata.
Senanglah Ajar cakap kan. Saya malu juga. Satu kampung bercerita pasal Hanis tak jadi kahwin. Jadi anak dara tua. Ajar ingat, sampai mati saya tak akan maafkan Ajar. Mak? Mak! Mak! Kamila! Cik Bia! Kamila! Mama duduk dulu, Mak. Aduh. Mama, asal Mama? Mama duduk dulu. Duduk. Ma, kita pergi klinik je lah. Tak payahlah. Jaga okeylah Mama. Mama dah fikir sangatlah benda hok mak kita khabar tu, Ma. Mama tu tak boleh serabut. Tengok jadi gini dah. Mana Mak tak risau. Mak tak suka musuh dengan orang. Ma, Mama ni bukan bermusuhan dengan orang. Bukan nak balah dengan orang. Dia tu nak balah dengan Mama. Dia tu nak bermusuhan dengan Mama. Sebab apa? Sebab Mama ni lembut sangat. Baik hati sangat. Senang-senang ginilah, Ma. Hui Angah ialah sekolah kat Mok Kintang tu. Pergi jumpa depan-depan. Sudahlah. Sayang. Jangan banyak cerita, nanti keruh lagi keadaan. Kamu semua dekat sini jangan risau. Sebabnya saya dah sediakan visi dan juga misi untuk memperjuangkan kaum wanita dekat kampung ni. Saya akan perjuangkan nasib kaum wanita serta menaik tarafkan ekonomi wanita kita, terutamanya ibu tunggal. Jadi bagilah saya peluang untuk menjadi ketua wanita di kampung ni. Dan saya berjanji akan menjalankan tanggungjawab saya dengan penuh amanah. Sekarang Tok nak mempersilakan Hajah Zainab selaku ketua wanita di kampung kita sekarang ni untuk memberi sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya dah buat keputusan. Saya akan meletakkan jawatan sebagai ketua wanita. Kecewa sangat dengan Mok Long sebab dok masuk tanding sebagai ketua wanita tu. Kita ni sayang Mok Long. Yalah Mok Long. Kenapa Mok Long tarik diri gitu je? Mok Long kan dah laksanakan tugas dan tanggungjawab Molek je. Tak apalah. Dah tiba masanya Mok Long kena serahkan jawatan tu pada orang lain. Mok Long percaya Kintang boleh jalankan tanggungjawab dia. Kita bagi dia peluang. Nampaknya Dema dah menang untuk jawatan ketua wanita kampung kita ni. Itulah saya dah cakap dah Tok. Hajah Zainab tu tak berani dah nak bertanding dengan saya. Sebab dia tahu saya ni banyak pengaruh kat kampung ni.
Bukan sebab pengaruh. Bukan juga sebab ramai rakyat ikut. Tapi kalau tak boleh nak meeting, tak boleh nak buat kerja, dah buat cetong juga. Tok Ketua pergi saya ke? Taklah, aku bukan beli kamu. Aku nak nasihat kamu. Kerja ni satu amanah, satu tanggungjawab. Kalau tak boleh nak tanggungjawab, tak boleh juga nak pegang jawatan ni. Tok Ketua tak perlu risau. Saya akan jalankan tugas saya ni dengan penuh komitmen dan tanggungjawab. Ya, aku nak tanya mu, apa mu cabar jawatan ni? Habis tak ada siapa yang berani cabar dia, sayalah cabar dia. Lagipun dah lama dah ada pegang jawatan itu. Bagilah ke orang lain pula. Jadi mu cabar ni sebab mu nak cabar dirimu lah? Ya. Aku ingatkan mu cabar ni sebab mu berdendam dengan dia. Manalah tahu sebab mu tak jadi kahwinkan anak mu dengan anak dia. Tak gitu? Walaupun Mak Long tak ada pegang apa-apa jawatan, tak bermakna Mak Long tak boleh berbakti pada kampung kita ni. Mak Long nak muda ni dengan kawan-kawan kita semua beri sokongan pada Kentang. Kita hidup dalam satu kampung ni. Jangan berpuak-puak. Siapa pun yang pegang jawatan ketua wanita ni, kita kena bagi dia peluang dan ruang untuk dia jalankan tanggungjawab dia. Betul tak? Betul. Bagi tahu kawan-kawan kita semua. Okeylah, kalau Mak Long khabar gitu, kita ikut je. Ya, itulah selok-eloknya. Wah, Mak. Jadi betul lah benda hak ni dengar. Mak, Haja Zainab tu dok jadi ke berebut ketua wanita? Mak dah cakap Haja Zainab tu tak berani cabar Mak. Yelah, Mak. Mak jauh lebih baik berbanding Haja Zainab tu. Mak kaya, baik. Ada tanah kebun, ada homestay. Betul lah tu. Lepas ni, Hajah Zainab tu mesti menyesal sebab tak jodohkan anak dia dengan Anis. Kan? Kenapa? Kiranya Mak dah berpatah harang, berkerak rotan lah ni. Alah. Mak tak berfikir dah pasal jawatan tu. Ya, cukup nak rehat pula. Yang mana sekarang ni, anak nantu Mak bahagia hidup dengan harmoni. Bahagia dunia akhirat. Amin, insyaAllah. Kak setuju, Ma. Kak setuju. Dah 5 tahun dah, Ma. Mama pegang jawatan tu. Sibuk dengan orang kampung je. Kak rasa inilah masa yang paling sesuai untuk Mama duduk rumah, rehat. Ke mana? Betul. Tapi apa yang penting, tak ada nak bermusuh dengan orang, kan? Ma ada satu cadangan ni. Cadangan benda pula? Mai nak buat kenduri, lepas tu Ma nak buat terus sanding Kakak dengan Johanna lepas raya ni. Setuju tak? Ya ke, Mak? Setujulah macam tu. Cuba Mak bagi tahu apa tema. Sebab saya boleh tempah baju awal. Tak payahlah. Kita punya baju raya baru je kan. Pakai hak tu je lah. Anja, benda gitu. Baju tahun lepas tu, lama tu comel lagi. Pakailah awak lepas tu. Alah, apa salahnya pakai baju baru? Tak boleh ke? Boleh kan? Boleh kan? Tapi, Mak, kalau kata nak buat lepas raya, maknanya dah tak lama lagi lah, kan? Kenalah buat kad jemputan, tempahan semua tu. Tak sabarnya. Dah lama ni rumah kita tak ada kenduri kan? Tolong Mama ya. Oi, panas sungguh dah lah aircon van punah, aircon kedai pun tak berapa nak hidup. Ni, barangmu ni. Ni. Aku dengar makmu ganti Mak Long jadi ketua wanita. Mu tahu mana? Allah tahu mana. Kampung kita ni bukan besar mana pun. Cakap sikit, semua telinga dengar. Betul dah nampak mu dengar tu. Tapi tak salah pun kan mak aku nak jadi pemimpin pula. Betul tak? Betul. Tak salah. Cuma itulah. Aku dengar
orang kabur lah kan. Aku tak orang sangat. Mak mung sailang mak long. Siapa baloh? Piang, hati aku nak masak campur lah. Nampak penting aku dengan Mak Long okey. Baguslah kalau mudah okey dengan Mak Long. Maksudnya, mudah tak kecewa lah dah dengan anak Mak Long. Yalah sebab dulu aku dengar mu ke tahap kecewa tu siapa nonggeng. Amboi muni kok. Sedap tak cara orang. Wah, ya tu barang aku kat rumah aku lagi. Barang sikit gini buat balik terus je lah ni. Nasib baik tak duduk kedai lain je dalam kampung ni tak duduk. Kau duduk aku duduk ingin hari kedai mu ni. Dah mata kalau si Joanna tu kemain. Buta baju pun atas pagar rumah. Babe, aku dah seronok lah kat kampung ni. And guess what? Mother-in-law aku pun dah terima aku. So memang fun lah aku duduk sini. Syukur Alhamdulillah. Serius, aku seronok sangat bila dengar hubungan kau dengan mak mentua kau dah elok. Sana semua dah tak ada masalah. Serius, aku seronok sangat. Tapi, babe, jangan tak balik Amsterdam pula. I miss you so much tau. Aku pun rindu kau. Aku akan balik Amsterdam lepas raya macam tu. Kau ada kan? Kau tanya aku macam biasalah. Sibuk dengan rombongan Cik Kiah yang datang, bawa dia orang pergi jalan-jalan apa benda semua. Kan? Tapi 2 kali seminggu aku pergilah rumah kau, pergi bersihkan apa yang patut. Aku macam seriously terhutang budi lah kat kau sebab tengokkan rumah peninggalan papa tu. Apa kata kan, kau duduk sana je. Dan kau tak payahlah nak rent kat tempat lain. Apa, babe? Thank you so much for the offer. Okay, tapi bagi aku tak boleh, babe. Bila aku tengok rumah tu, aku lalu kau benda semua kan. Aku terbayang muka kau. Muka Uncle Zul. Aku tak boleh ya. Tak boleh. Tak boleh. Aku tak nak. Alah, janganlah cakap macam tu. Sedihlah dengar. Kau tahu tak? Family in-law aku akan buatkan aku kenduri plus wedding untuk aku dengan Azkar. Serius? Ya, serius. Kira pak kebun naik Flamin nanti, babe. Alamak. Kan best kalau aku kat sana kan boleh tengok BFF aku naik Flamin, sanding, renji-renjis, baling-baling sikit. Itulah, you know we've always wanted to be each other's bridesmaids kan? Yeah, tapi babe, listen. Nanti bila aku kahwin, aku nak engkau jadi pengambil aku. Confirm lah, janjilah. Malam ni aku nak doa lama-lama sikit untuk kau jumpa jodoh cepat sikit, okey? Jadi aku boleh jadi bridesmaid kau pula. Okeylah. I gotta go now, okay? Take care, love you. Bye, babe. Okay, bye. Bye. Mak Long nak buat kenduri? Kenduri kenapa Mak Long? Mak Long nak buat kenduri kesyukuran. Lepas tu nak buat sekali majlis sanding kakak dengan Johanna. Mesti Mak Long nak buat besar-besar orang kan? Yelah, anak bongsu nak naik Flamin. Doa. Mak Long buat sederhana je. Tapi yang pentingnya Mak Long nak panggil semua orang kampung mari. Lagi satu Mak Long nak buat adat budaya Ganu kita. Hantu pang gembira lah tengok hubungan Mak Long dengan Joanna kau molek dah. Nak buat gana, nak tak nak, Mak Long kena terima lah jodoh anak Mak Long. Itu semua aturan Allah. Apa hak kita nak lawan aturan Allah. Betul tak? Betul dah Mak Long. Semua tu memang ditakdirkan belah Kedah. Mak Long syukur sangat. Hanis pun boleh terima jodoh kakak dengan Johanna. Mak Long harap sangat Mak Hanis pun boleh terima apa yang berlaku. Dah. Mak Long, pasal Mak tu Mak Long tak payah bimbang lah. Mak tu yelah memang dia kecewa kan Mak Long tengok Hanis sedih. Tapi lama-lama okey lah tu Mak Long. Azkar, aku dengar kau dah kahwin dengan orang Amsterdam, betul ke? Lama dah aku jadi lelaki orang. Mu ni. Wah, kau bukan main cari jodoh sampai Amsterdam. Allah, jodoh ni bukan boleh kita cari tau. Dia mari sendiri. Yelah.
jodoh dan pertemuan tu kalau dah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadilah dia. Betul. Ni, aku nak buat majlis sikit. Nanti aku hantar kad kamu, Oh, best. Jom kita pergi minum tu. Lama tak sembang kamu ni. Boleh. Tapi aku beritahu bini aku sekejap, Bagus sahabat aku ni. Tak apa. Ni sejak duduk KL, hilang kau cakap Terengganu. Dia lah. Oi, tapi okey tak aku cakap KL? Oi. Ini lepas satu-satu kejadian yang berlaku kat kawasan kampung kita ni. Allah, hai. Ingat kau nikah Long lepas kejadian si Jali tu kena takak tu? Ingat tak nak masalah kau kat kampung kita ni? Ada juga. Hanya paling terbaru. Oh, membimbangkan kat kampung kita ni. Oh, tak boleh biar ni. Dah buat laporan polis kau? Belum lagi. Tapi ni rasa kerja budak-budak nakal tu lah. Budak-budak nakal kacau Joanna. Aku rasa lah. Angah baru perasan kau. Angah perasan Cik Biah ada khabar ke Angah lu. Hak khabar dia dengan Mila nampak ada dua orang ni masuk ke kawasan rumah, perhatikan rumah dia, tengok Joanna. Rasanya orang yang sama lu. Kah? Ada kemungkinan juga ya. Tak apa. Benda-benda pun biar Kak yang pergi tanya Kak Biah dengan Kak Mila. Biar Kak yang siasat benda ni dulu. Apa-apa pun, selipar ni jadi bukti.
Ya. Kak. Tapi biar Angah siasat sekali kejadian. Sebab memang dia kecek Along kakak. Impian Angah untuk menjadi detektif Conan. Lama dah. Apa sungguhnya? Ni, Mak tahu dah asam don. Mak tak tahu lagi. Asal bagi tahu Mak. Lagi risau pula Mak. Jom kita tobat. Kita nak kabur. Ya, habis. Wah, pelakon baru minta harga melampau. Kesian pelakon lama. Bukan macam ni aku tak jadi jadi pelakon. Biar aku duduk kat kampung ni macam ni je. Tak payah jadi pelakon. Amboi, Mak Kintan. Ada juga kat sini, Ada. Kau datang ni nak buat apa? Jumpa Hanis. Hanis tak ada dia hantar baju kat pelanggan. Kalau nak tempah baju, kena tunggu dia balik lah. Ya? Oh tak, kita orang datang sini nak ambil baju. Hanis kata dah siap. Oh, nak ambil baju. Kejap, aku pergi tengok. Ya. Aku nak tanya kau sikit. Di sini. Apa? Aku nak tanya kau. Betul ke semalam ada orang datang mengendap Joanna? Itulah, aku pun ada dengar juga. Tapi tak tahu hujung pangkalnya. Tapi tak apa, nanti boleh tanya kakak. Sebab dia nampak orang mengendap Joanna. Tapi tak dapat tangkap lagi. Aku rasa yang mengintip dia ni budak-budak kampung ni juga. Agaknya lah kot. Tapi kan masalahnya sebelum ni tak ada pula kejadian-kejadian macam ni. Aku rasa ni kan, ni mesti peminat misteri Joanna. Bukan. Aku rasa orang yang sama mengintip dia masa siang hari-hari tu. Kan? Agaknya lah kot. Tapi ni, aku kesian lah tengok Joanna tu. Sejak dia datang sini, memang jadi perhatian orang. Lagi-lagi ni, budak kampung. Ya, kau bukan tak tahu budak kampung ni, Dakun. Tak pernah tengok orang cantik. Tak pernah tengok orang dari licin. Nak Joanna tu datang daripada negara mana entah. Cantik, kulit licin. Tahu betul lah budak-budak ni. Itulah, netizen memang macam tu. Cantik kena kecam. Buruk pun kena kecam. Ada pun baju korang. Ni. Yang ini Cik Bia. Jamila. Terima kasih Mak Kintan. Kita dah bayar kan? Dah bayar ya. Okey. Inilah yang suka. Tempah dekat Hanis cepat je siap. Jahitan pun kemas. Cantik. Yelah, kau setakat baju-baju macam ni, fashion biasa kan? Yang tak ada ropol-ropol, tak ada manik-manik macam baju akak lalu tu. Cepatlah siap. Okeylah ni. Ruby dah pandai buat esei. Ruby suka pergi pantai? Suka? Dulu, ibu dengan ayah selalu bawa Ruby pergi pantai. Tapi lepas adik Ruby dah lahir, Ruby tak pernah lagi dah pergi pantai. Mestilah. Adik Ruby kan baby lagi. Dia kan perlu banyak perhatian. It's okay. Kalau you nak pergi pantai, akak boleh bawa. Betul? Boleh. Nanti Ruby tanya. Okay. Akak dah selesakan diri ke dekat kampung ni? Sebenarnya banyak lagi yang akak kena belajar. Lagi pasal lifestyle orang Melayu. But life is a learning journey and we have something to learn from everything around us. Tak apa, jangan risau. Ruby akan pastikan akak selamat. Ruby akan ikut akak pergi mana-mana pun. So sweet. That's why I love you. Cukup ke banyak tu? Boleh dah ni. Buat sikit je Mak Long. Bagus dah tu Mak Long. Pandailah yang budak dia ni. Si Ruby tu, kau minat belajar bahasa Inggeris sejak belajar dengan Joanne. Pandailah ni. Alhamdulillah. Memanglah Mak Long tengok Joanna tu memang penyayang orangnya. Lepas tu dia suka ke budak-budak. Yalah.
Tak sabar tunggu cucu Mak Long lagi. Mesti comel. Ruby, Mak nak balik dah ni. Jomlah balik. Alah, Ruby lagi habis sembang dengan Kak Johanna. Apalah Kak Iton. Nanti I hantar dia balik. Lagipun tadi Ruby cakap dia nak pergi pantai. Dah. Tak apa lagi tu. Tak usah nakal-nakal Ruby dah. Mak balik dulu. Okey. Bye. Mak Long, saya balik dulu dah. Jumpa lagi Mak Long. Terima kasih banyak. Sama. You like it? Ya. Sedap kan? Ma, not bad lah Ma, tapai ni. Sebelum ni I dengar je. Ni first time I makan. Sedap ah. Bukan senang nak buat tapas ni. Ya ke? Banyak patah larang dia. Kalau tak kena cara tak jadi. Ma, bila mana agihkan kurma-kurma yang Ma beli hari tu? Oh, itulah. Mama dah hasilkan dah. Masukkan dalam beg lah ke. Kain batik, kain pelekak. Cuma nak bagi pada orang je lah lagi. Joanne boleh tolong Mama agihkan kat orang kampung? Nantilah. Mama tak berapa segar lagi ni. Bukan apa. Mama tak maulah Joanne pergi seorang. Tak ada apa-apa lah, Ma. Joanne janji, Joanne hati-hati. Okey. Nek Long tak payah risaulah. Ruby kan ada. Ruby boleh tunjuk arah pergi jiran-jiran kat kampung ni. Tolong. Ha, ni asisten I. Bagus tau asisten I. Dia tahu jalan semua. Boleh juga. Tapi Ruby jangan tinggalkan Kak Joanna seorang-seorang. Ya, Ruby janji. Dia nak tinggalkan I tinggalkan dia. You gonna call me? Ya, Dok Mak. Ya, tadi masa kat kedai jahit Anis tu, Mak dengar Biah dengan Mila berbual. Siapalah hot sekolah Johanna tu kan, Mak? Entah. Tapi kan dulu kat kampung ni tak ada apa pun berlaku. Sejak datang perempuan orang putih tu, macam-macam pula. Yalah perangai tak senonoh kan. Sebab tu orang Skodeng. Tu menantu Haji Zainab perempuan orang putih tu kan? Itulah, Mak. Ya tu, Mak. Apa pula datang sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada benda ya, Johanna? Ya, kita ada kurma. Mama nak agih-agihkan untuk sebut puasa. Tak payah. Bawa balik-balik. Aku tak ingin apa-apa barang daripada mak mertua kau. Aku pun mampu belilah. Janganlah macam tu, Mak Kintan. Mama ikhlas ni nak bagi. Aku kata tak payahlah. Pergi bawa balik-balik. Ish. Betul ke Kak suka duduk kampung? Mestilah betul. Lagi-lagi kalau Ruby ada. Orang kampung semua baik-baik kan? Suasana pun best. Tenang. Tapi bukan ke Mak Kintan jahat dengan Kak Johanna? Kenapa best pula? Dalam hidup ni, ada je orang yang akan tak suka kita. Tapi takkan sebab satu orang tu, kita nak buat hidup kita happy. Kan? Betul-betul. Betul ke Mak Kintan marah Kak Johanna dengan Nek Long sebab Kak Hanis tu tak dapat kahwin dengan Abang Kakak? Mana Ruby dengar pasal ni? Ruby dengar ibu gosip dengan jiran-jiran. Hanis tu
boleh dapat lagi baik dari Abang Kakak. Lagi kaya, lagi handsome, lagi hot dari dia. Kak Anis kan cantik. Pandai. Dah cepat habiskan air. Kita ada satu rumah lagi ni. Jom. Pasti kita pergi makan aiskrim, okey? Okey. You ready? Ya. Yeah. Akak, okey tak? Mama, are you okay? So, try bangun. Boleh tak? Okay, boleh tak? Let's go, let's go. I'm okay, I'm okay. Okay tak? Tak apa, Ruby bawa. I'm okay. Ruby bawa. Don't worry. It's okay. It's okay, I'm okay. Tak apalah. I'm okay, I'm okay. Apa ni? Aduh. I bukan marah tapi I risau. Dah lah you keluar bawa Ruby. Tak boleh ke nak tunggu I balik dulu? Habis tu you expect I tunggu 1 hari dekat rumah untuk you balik? Lebih baik you simpan I dalam almari je. Masalah sekarang ni, you tak biasa lagi dengan kawasan kat sini. Okay? Cuma kalau ada orang jahat, dirompak ke culik you ke macam mana? You're always overthinking. Benda tak ada apa-apa pun. I'm not overthinking, I risau. Okay? Okay, kalau apa-apa jadi, Ruby ada kat situ. Ruby tu kecil lagi, dia bukan boleh buat apa pun. Lagi satu, you baru je lepas kena intai tau. So, selagi orang tu tak kena tangkap, I akan tetap risau. So, selagi orang tu tak kena tangkap, I kena jail kat rumah. Dan I kena tunggu 1 hari untuk you balik rumah. Is it? Hari emas lah. No! Stop it! Okay, okay. You boleh keluar. Tapi sebelum keluar, boleh tak inform I dulu? Bagi tahu I. Sekurang-kurangnya I tahu you pergi mana. Okay? Okay. Ma. Ada lebih lagi tu siapa? Tak dapat Yang satu tu Joanne dah bagi salam banyak kali tapi tak ada orang buka pintu. Yang nombor 2 tu Mak Kintan. Dia tak tahu. Teruknya dendam Kintan pada aku. Selagi aku tak jumpa siapa yang ngendak bini aku ni, memang kena. Siap. Itu. Tangga dia. Oh. Hei. Pasir, tangga pasir. Maknanya tapak kaki dia. Oh ni. Tapak kasut dia. Oh ni. Oh tu. Allah. Oh tu. Oh tu. Oh tu. Oh tu. Tapak kaki dia. Pegang. 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 Suluh. Suluh.
Saya rasanya tapak kaki dia. Saya 7 kah? Mesti. Mesti. Berapa ramai orang kampung ni, saya nombor 7. Bangah ni. Memang dah. Saya 7 ni bukan luar biasa. Ini orang jadiang ni namanya. Nampak? Sul. Tapak kaki ni mahala kat sana. Kau tahu? Tapak kaki. Tapak dia lagi. Tapak dia lagi. Memanglah lari sana, takkan lari masuk dalam rumah. Tapi Kak, saya pasti Kak, dia mungkin berjalan di belakang Kak. Sampai kat kampung tepi laut tu rasanya. Mas ni. Kat Dino, rumah mak kita Dino. Berapa ramai, berapa banyak rumah ada Dino. Memanglah Kak. Dokkanlah 10, 20 buah rumah belakang tepi laut tu rumah mak kita Melaka. Mestilah satu buah tu rumah dia juga. Jadi, marilah. Kita keluar. Kita pergi rumah tu. Kita tengok. Mesti ada dia. Takkan nak pakai ni. Tunggu sekejap. Tukar baju sekejap. Okey, cepat sikit. Bukan. Lain. Jangan lambat, Kak. Usuk di tepi konang ni. Tak payah lambat-lambat.